Apa beza Meteor Sakura dan juga Meteor Duchess? Terbaring lagi di taman, tak sama siapa. Apa beza Meteor Sakura dan juga Meteor Duchess? Kelebihan Meteor Sakura tidak panas, tidak mudah kedut, sedap peluh. Tapi kalau korang nampak lebih cantik dan kemas dalam gambar, boleh pakai Meteor Duchess. Jom kita close up Meteor Sakura dan juga Meteor Duchess. Untuk Meteor Sakura, tekstur dia macam ni. Meteor Duchess lebih shiny. Untuk Meteor Duchess, korang kena add on RM50 untuk mana-mana design. Nak tengok tak saya pakai kedua-dua design ni? Jom tengok. Tada! Ini adalah Meteor Sakura. Bila pakai Meteor Sakura ni rasa lebih selesa sebab Meteor dia sejuk dan serap peluh. Jom kita tukar pula kepada Meteor Duchess. Ni Meteor Duchess. Bila korang pakai nampak lebih terletak and kemas. Kalau korang ada bajet yang lebih nak invest kepada Meteor Duchess ni pun boleh sebab nampak lebih eksklusif. So, korang suka Meteor Sakura ataupun Meteor Duchess? Komen kat bawah. Bye!